Alright tuan, untuk mereka yang tengah cari kereta Proton dengan saya Ahmad Autos ni, jangan lupa follow Telegram. Telegram saya yang paling penting. Okay, Telegram, FB, TikTok dengan YouTube kita lah, Ahmad Auto 2020. Handphone saya 016-3333-676. Okay, sebelum tu tuan, saya nak beritahu kalau kita deal berurusan jual beli kereta ni, pertama jangan menipu lah. Sebab apa? Saya perlukan info yang betul, senang untuk mudahkan kita buat kerja. Kalau kita menipu bagi info yang salah ni, masalah kita. Contoh, dia orang kata at the same time dia submit tempat lain ke, ataupun gaji dia tak masuk bank ke, ataupun tiba-tiba memang dia nak deal dengan orang lain ke. Kita tak naklah benda tu berlaku. Maknanya kena bagi info yang transparent dan juga bercakap benar lah kan. Kita nak berurusan apa-apa mesti bercakap benar kan. Okay, tolong jangan menipu tu. Itu yang paling penting lah. Yang keduanya, jangan suka-suka cancel. Maknanya kalau kau beli tu tiba-tiba nak cancel lah. Nak beli kalau ada sebab munasabah tu yang bagus, yang sebab yang betul-betul konkret kukuh, tak apalah boleh cancel. Contohnya kena buang kerja ke kan, ataupun kena rumah dilanda tsunami ke apa kan, boleh lah kita orang kata consider as boleh cancel kan, yang tak boleh dielak. Tapi kalau boleh janganlah suka-suka cancel, dia banyak menyusahkan banyak pihak, pihak bank, pihak office kita, HQ, semua banyak pihak. Jadi kita tak nak benda tu berlaku yang penting tu jangan menipu lah Yang kedua tu, yang ketiga tu, jangan deal dengan SA lain at the same time. Nanti kita tak boleh nak masuk loan, kita susah masuk. Dan kita perlukan information yang betul dan tepat daripada tuan. Bukanlah orang kata bagi info yang salah. Alright. So sini untuk kereta Proton ni kita beritahu dia untuk bulan Ogos ni. Bulan Ogos 2026 dia ada Government Hero Service. Free service macam askar ke, ataupun nurse ke, ataupun polis ke. Penjawat penjawat awam yang berkaitan dengan keselamatan negara lah, kesihatan ke apa semua. Yang tu dia akan bagi free service. Saga Persona tu 300, X70, S90, S50 dengan S70 690 free service voucher untuk mereka yang layak government hero dia panggil Okey, rebate kali ni 2026 X70 kanan sekali XZ 7000, X70 premium 9000. Kan ada dua beza kan. Saga semua Saga 500, Persona semua 2000. Iris kita mungkin dah tak ada dah tu. S70 SZ ataupun Premium 5000, S70 Flagship ataupun Flagship X 7000. Tengok sebelah kanan Flagship X tu datang dengan free body kit. Dia tak ada kena-kena salesman bagi pula. Memang body kit free. Jangan terkena, tertipu. Masalah itu. Okey, S50 SZ dan juga Premium 7000, S50 Flagship 9000, S90 7000. Okey, boleh faham dah. Kita orang kata deal dengan kita ni kalau boleh secara jujur, senang buat kerja ni baik. Okey, ni Proton S90 ada Standard Light, Prime dan Prime X. Ada 3 spek. So, untuk Prime X kanan sekali 7000 rebate tau. 122799 anggaran kiraan, insurans dia 3768, 7000 rebate HQ bagi. Kita bagi extra lagi 2000. Tak apa kalau offer tak ngam tu beritahu je kita balik. InsyaAllah, tapi itu rasanya ngam kot. Tak boleh bincang. 90% 1263 monthly payment Okey, ni untuk S50 dia SZ Premium dan Flagship. So dia ada beberapa rebate sini You tengok je dulu, tak ada masalah. Kalau offer tak ngam ni beritahu kita balik, tak ada masalah. Flagship ni 113300, 3484. Insurans 9000 rebate, 3300 extra rebate lagi dari saya. 1175 full loan 1035. Anggaran kiraan untuk Proton S50 Flagship tadi So ada 3 spek, tuan pilih mana satu. Okey, Proton X70 dia ada SZ dan juga Premium. Di mana Premium dia 9000 rebate sebelah kanan 119800, 3682 insurans. Rebate Proton 9000, extra lagi 3500. So monthly cash flow 1232. Ni untuk Proton X70 Premium untuk you all Right. Okey, Saga tengok beberapa spek sini. Dia ada Auto Premium kanan sini 49900, 1716 insurans, 500 rebate. Saya bagi extra lagi 500 to you all. Monthly anggaran 539 untuk Saga. Tengok spek mana yang tuan nak. Dia ada Standard, SZ dan juga Premium. Semua dengan Auto Alright, ini untuk Proton S70. Dia SZ, Premium, Flagship dan Flagship X. Ada 4 spek sini. Tuan tengok mana yang berkenan to you all. Mana yang rasa berbaloi untuk Flagship. Sini dia datang dengan 7000 rebate Flagship X 7000 rebate. Extra rebate tu kat situ kita boleh tengok berapa figure yang merah tu 1008 ke berapa figure tu. Lepas tu 90% 983 anggaran kiraan. Yang figure merah ni adalah extra lagi rebate yang saya bagi pada you all Okey tuan-tuan, kita betul concentrate kepada ready buyer sahaja yang waktu terdekat confirm nak beli kereta apa. Mana dia dah tahu dah kereta apa dia nak, bukan yang kata kejap kereta ni, kejap kereta ni, kejap kereta ni, jangan. Maknanya pertama dia dah tahu kereta apa yang dia nak. Kedua dia dah tanya dah semua, satu Malaysia, satu kampung.
jiran tetangga ataupun janda ke wife dia ke apa yang dia nak kereta ni. Maknanya janganlah dia belah tanya kita, tak apalah lagi saya tanya wife. Jam kita. You nak tanya dulu satu kampung dulu siapa nak tanya, barulah datang kat kita balik. Maknanya dah confirm kereta tu nak. Itu yang penting. Kan? Kita nak ready bayar yang betul-betul nak ambil waktu terdekat sahaja. Kalau tak, you kena pergi showroom tengok kereta tu pun semua boleh faham So, yang tu, lepas tu yang ketiganya, kalau boleh, berurusan niaga ni jangan suka-suka cancel. Jangan orang kata tiba-tiba menipu kau, menipu ni macam-macam. Kita banyak kejadian SA menipu customer menipu SA. Dua-dua ada. Jadi, tolong. So, sini kita bagi tinted discount voucher 500, dashcam kode, reverse camera 4/3 ataupun car vacuum cleaner untuk mereka yang layak package-package tertentu lah. Steering lock ataupun payung, which is semuanya unconvertible to cash. No for all-in rebate. Kalau all-in rebate, dia tak bagilah. Kalau dah bagi all-in, dah rapat sangat. So, jangan deal dengan lain SA at the same time Lain SA tu masalah kita. Kita memang masalah besar sangat pada kita. Okay, jika ada, tolong cancel ataupun beritahu kita lah. Ahmad Auto 2020, handphone saya 016-3333-676, kereta Ahmad.com, website saya. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komen kita apa nak. Jangan lupa follow Telegram kita yang kita akan bagi link. You WhatsApp kita akan bagi Telegram link to you all. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.